Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hassan Saleh bin Cik Morat, nombor matrik A216533, akan membentangkan penulisan saya yang bertajuk Pelan dan Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal berkonsepkan ekonomi kitaran untuk program perumahan rakyat ataupun PPR di PPR Tangga Batu Melaka di bawah subjek LMCR 2332 Ekologi dan Pembangunan Lestari Set 2. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan dan latar belakang. Yang pertama, isu global dan nasional. Peningkatan sisa pepejal akibat urbanisasi dan kenaikan populasi secara mendadak menyebabkan kapasiti sisa di tapak pelupusan meningkat. Yang kedua, konteks PPR. Kawasan yang berpenduduk padat seperti PPR sering menghadapi kegagalan sistem pengurusan sisa akibat kekangan ruang dan infrastruktur. Yang ketiga, penyelesaian. Peralihan daripada ekonomi linear ataupun ambil buang kepada ekonomi kitaran, iaitu waste to wealth. Seterusnya adalah penyataan masalah. Terdapat 3 masalah utama yang telah dikenal pasti. Yang pertama ialah kegagalan operasi. Ketidaktentuan jadual lori sampah menyebabkan sampah melimpah di rumah sampah pusat. Yang kedua, ini bukan sekadar isu visual tetapi ancaman kesihatan. Bau busuk dan pembiakan tikus menjejaskan kualiti hidup penduduk. Yang ketiga, ketiadaan pengasingan. Apabila sisa organik bercampur dengan plastik atau kertas, bahan yang sepatutnya boleh dikita semula menjadi tercemar dan akhirnya terpaksa dibuang ke tapak pelupusan. Objektif kajian. Kajian ini digariskan untuk mencapai 4 matlamat utama secara komprehensif. Yang pertama iaitu mengenal pasti isu kritikal. Mengesan punca sebenar kegagalan pengurusan sisa sama ada dari aspek infrastruktur fizikal atau masalah sosial penduduk. Yang kedua, menilai keberkesanan sistem. Mengkaji sejauh mana sistem semasa iaitu tong sampah awam atau kutipan lori berkesan dan impaknya terhadap kualiti persekitaran dan kesihatan penduduk. Yang ketiga, mengukur tahap kesedaran 3R. Menilai pengetahuan penduduk mengenai fasiliti kita semula dan sejauh mana amalan ini diterap dalam kehidupan harian mereka. Yang keempat, membangunkan pelan ekonomi kitaran. Mencadangkan satu panduan pelaksanaan sistem baharu yang menjadikan sisa sebagai sumber pendapatan atau waste to wealth untuk komuniti B40. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tinjauan rentas masa telah dijalankan melibatkan 50 orang responden di PPR Tangga Batu. Warang soal selidik telah dibahagikan kepada 4 bahagian penting iaitu bermula daripada profil demografi, profil sisa harian mereka, tahap kesedaran 3R sehinggalah kepada cadangan penambahbaikan daripada perspektif penduduk sendiri. Data ini kemudiannya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pola masalah yang jelas. Seterusnya ialah profil demografi dan implikasi sosioekonomi. Yang pertama, status pendapatan. 98% responden adalah golongan B40 dengan pendapatan isi rumah di bawah RM4,850 sebulan. Ini menunjukkan berkemungkinan penduduk sangat sensitif terhadap insentif kewangan. Yang kedua, jenis kediaman dan kepadatan. 60% menetap di rumah jenis flat. Majoriti isi rumah iaitu 52% mempunyai saiz keluarga yang besar iaitu 5 orang dan ke atas. Implikasi, saiz keluarga yang besar dalam rumah yang sempit menyebabkan janaan sisa harian yang tinggi, manakala ruang untuk menyimpan barang kita semula sangat terhad. Seterusnya kita beralih kepada isu dan cabaran utama operasi iaitu dapatan yang pertama, statistik kegagalan perkhidmatan. Yang pertama, 56% iaitu majoriti menyatakan bahawa jadual pengumpulan atau pengutipan tidak tetap sebagai masalah yang paling kritikal. Ini membuktikan
punca utama krisis adalah kelemahan sistem pengumpulan dan bukan sekadar sikap penduduk. Yang kedua, 52% mengadu bahawa jarak ke tempat pembuangan sisa terlalu jauh. Ini menyukarkan golongan warga emas dan mereka yang tiada kenderaan untuk membuang sampah di tempat yang betul. Yang ketiga, 30% menghadapi masalah kekurangan ruang untuk pengasingan sisa di dalam rumah, seterusnya menghalang amalan pengasingan sisa dan barangan yang boleh diketar semula. Seterusnya ialah kesedaran dan realiti amalan, iaitu dapatan yang kedua. Yang pertama, jurang maklumat. Walaupun 60% penduduk mendakwa mengamalkan kita semula, terdapat 40% penduduk yang lain yang tidak tahu kewujudan pusat kita semula di kawasan mereka. Ini menunjukkan kegagalan komunikasi yang serius antara pihak pengurusan dengan penduduk mengenai fasiliti yang disediakan. Yang kedua, motivasi dan halangan. Pendorong utama iaitu faktor menjaga kebersihan dan melindungi alam sekitar adalah motivasi tertinggi, lebih tinggi daripada faktor wang semata-mata. Halangan utama juga, penduduk yang tidak mengira semula memberi alasan tiada masa, pusat terlalu jauh dan tiada pengetahuan. Seterusnya ialah dapatan ketiga iaitu keperluan penambahbaikan. Yang pertama adalah keutamaan penduduk. 70% responden memilih peningkatan kesedaran masyarakat sebagai aspek yang paling perlu ditambah baik. 66% mahukan pengumpulan sisa secara berkala ataupun dalam sebuah jadual yang tetap sebagai perkhidmatan yang perlu diambil serius. Yang kedua, model pengurusan pilihan. 72% memilih pengurusan yang melibatkan komuniti setempat. Hanya 22% sahaja yang percaya kepada syarikat swasta semata-mata. Penduduk mahu dilibatkan secara aktif dalam menjaga kebersihan kawasan mereka. Seterusnya kita beralih kepada reformasi operasi dan digital, iaitu cadangan strategi 1. Yang pertama, penstrukturan semula jadual. Pihak berkuasa tempatan atau PBT dan konsesi wajib menetapkan jadual kutipan yang konsisten dan boleh dipercayai untuk mengelakkan sisa terperap lama. Yang kedua, integrasi teknologi digital. Mewujudkan sistem notifikasi masa nyata, iaitu melalui WhatsApp atau aplikasi khas untuk memaklumkan ketibaan lori sampah. Ini membolehkan penduduk bersedia mengeluarkan sampah tepat pada masanya, mengelakkan longgokan sampah di koridor atau rumah sampah. Cadangan strategi 2. Hub kita semula community. Yang pertama, penyelesaian masalah logistik. Mencadangkan penubuhan hub kita semula community atau kios kecil di setiap blok di aras bawah untuk mengatasi masalah jarak jauh. Yang kedua, mekanisme ekonomi kitaran. Mengubah sisa menjadi aset dengan menawarkan insentif tunai atau mata ganjaran dalam bentuk poin yang boleh ditebus dengan barangan keperluan harian. Pendekatan ini menjana pendapatan sampingan untuk golongan B40 selari dengan konsep waste to wealth. Untuk cadangan strategi terakhir iaitu cadangan strategi 3, pendidikan dan pemerkasaan komuniti. Yang pertama, pendidikan teknikal bersasar. Menggantikan kempen umum dengan bengkel praktikal yang mengajar teknik pengasingan sisa efisien di ruang sempit iaitu di PPR. Yang kedua, insentif facility. Pemberian tong pengasingan bertingkat atau beg sampah berlainan warna secara percuma atau subsidi untuk memudahkan permulaan amalan. Yang ketiga, duta kebersihan. Melantik wakil penduduk di setiap blok sebagai duta untuk memantau kebersihan, melaporkan isu kontraktor dengan pantas dan mendidik jiran tetangga. Yang terakhir, kesimpulan dan impak. Yang pertama, rumusan keseluruhan. Krisis di PPR Tangga Batu bukan berpunca daripada sikap penduduk semata-mata, tetapi akibat sistem sokongan yang lemah, iaitu jadual yang tidak tetap dan fasiliti yang jauh. Yang kedua, anjakan paradigma. Peralihan daripada
ekonomi linear kepada ekonomi kitaran adalah keperluan yang sangat efisien demi kelestarian alam sekitar dan kesihatan penduduk. Yang ketiga, potensi masa depan. Dengan sokongan infrastruktur yang betul dan sistem insentif, komuniti B40 mampu menjadi peneraju dalam agenda kelestarian negara serta dapat mengubah sisa daripada liability kepada peluang ekonomi. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Hassan Saleh bin Cemorat. Terima kasih.